Hai semua, saya Roy ya. Hari itu Roy ada buat satu video ialah cakap tentang EIS punya ya. Sebab ramai orang masih tak tahu lagi apa tu EIS ya. So EIS ni adalah Employment Insurance System ya. Contoh korang sudah diberhentikan kerja company, korang boleh pergi pejabat PKSO, mohon dah dapat duit bantu ya. Dalam payslip korang boleh nampak ada tolak EPF, ada tolak SOSO dan tolak EIS. So yang diberhentikan kerja company punya boleh sedia slip gaji 6 bulan yang terakhir dan surat yang diberhentikan kerja, offer letter company yang bagi dengan IC. So dokumen semua dah sedia, boleh bawa pergi pejabat PKSO. Dan dia orang akan terangkan details lebih lanjut lah ya. Korang boleh buat je dalam online, tak ada masalah pun. Tapi kalau ada apa-apa nak tanya yang tak faham punya, tak ada orang terangkan depan lah So better korang sedia dokumen semua, terus pergi pejabat PKSO sahaja ya. Kalau okey ke tak ada okey ke, dalam pekerja PKSO tu akan bagi tahu lah ya. Harap video ni dapat bantu korang yang diberhentikan kerja company punya. Dan macam ada masalah kewangan punya, boleh PM Roy atau tekan link bio lah. Okay, terima kasih, bye.